CCTV kat belakang aku ni memang problem. Dan sebagai pengganti untuk yang problem ni, aku dah jumpa pun. Daripada Tapo, model C645D. Ini solar CCTV. Jom, aku nak pasang. Plan aku nak pasang dekat sini sebab akan dapat dua view tau. Satu aku akan alihkan ke sana dan satu akan alihkan ke sini. Semua barang ni aku dah keluarkan daripada kotak. Dan ini dia punya main kamera dia lah. Yang dekat atas ni, dia macam statik je. Tapi boleh pusing lah. Okay, yang ni dia punya solar panel dia. Kecil je. Dan ini dia punya mounting. Make sure benda ni kena cas dulu. Just plug in dekat korang punya adapter Type-C. Gunakan dia punya guide sticker dia ni untuk kita drill dekat mana yang kita nak pasang. Dan satu kita akan pusing ke sini. 100% menggunakan tenaga solar, dah tak perlu pun nak set up plug point. Just make sure solar panel korang tu dipasang dengan betul. Dan finally dah siap, aku pun dah set up dah kat bawah tadi. Aku nak explain pada bahagian spek dia pula. Dia ada dua kamera tau. Satu kamera 160 degree ultra wide. Lagi satu, dia boleh pusing 360 darjah untuk dia fokus subjek yang bergerak. Maksudnya satu kamera monitor untuk keseluruhan kawasan, lagi satu untuk pandangan yang lebih dekat. Jadi blind spot pun akan jadi kurang tau. Okey, sekarang ni aku nak tunjuk rakaman dia pula. Yang ni rakaman ultra wide, nampak tak? Luas kan? Aku punya kawasan pintu tu boleh nampak sampailah aku punya tengah-tengah kereta aku. Dan lagi satu ni, aku fokus pada kedudukan pintu pagar nak masuk rumah aku. Macam aku dah dapat dua view tau dalam satu CCTV. Lagi satu, dia ada auto tracking, dia akan berfungsi dekat kamera 360 darjah ni. Dia boleh pusing secara automatik ataupun kita nak statikkan pun boleh. Lagi satu, dia ada AI detection. Bukan setakat dia follow tau, tapi kamera ni boleh bezakan manusia, kenderaan ataupun kita punya haiwan. Jadi notification yang masuk dekat phone kita tu lebih tepat dan tak ganggu kalau ada pergerakan yang tak penting. Ini pula untuk rakaman waktu malam. Walaupun gelap, hasil rakaman dia masih jelas dengan adanya infrared night vision kalau korang nak jimatkan bateri. Lagi satu, korang boleh gunakan color juga. Ikut situasi korang nak pakai yang mana satu. Siap boleh bercakap melalui two-way audio, maknanya kalau ada orang nak hantar parcel, contoh, korang boleh bersembang dengan dia dan dengar balik apa yang dia bercakap dengan korang tu. Geng, yang tengah cari CCTV untuk rumah tu, korang boleh tengok brand yang aku dah review ni. Macam memang best. Lagi satu, dia punya apps dia direct tau. Tak perlu pun buka apps tiba-tiba ada iklan macam yang aku pakai dulu tu. Yang ni memang best. Apa pun, Tapo.